Apa khabar semua? Pernah tak anda terfikir, apa jadi bila seni warisan Melayu yang dah berkurun lamanya, macam pantun, digabungkan dengan teknologi paling canggih, iaitu kecerdasan buatan atau AI. Inilah yang kita nak kupas hari ini. Satu pertemuan antara dunia purba dan dunia moden. Okey, jom kita mulakan dengan menghayati dulu keindahan pantun tu sendiri. Tengok contoh ni. Apa guna kepuk di ladang kalau tidak berisi padi? Apa guna berambut panjang kalau tidak berhati budi? Nampak tak? Dalam dan penuh makna. Ia bukan sekadar ayat berirama yang sedap didengar, tapi syarat dengan falsafah hidup tentang pentingnya budi pekerti. Jadi persoalannya sekarang, macam mana kita nak bawa seni yang tak lapuk di zaman ni masuk ke dalam bilik darjah zaman sekarang? Inilah cabaran besar yang kita hadapi. Nak pastikan warisan macam pantun ni kekal hidup dan relevan untuk generasi muda kita. Baiklah, untuk bahagian pertama ni, kita akan tengok dulu apa sebenarnya masalah utama yang dihadapi dalam pendidikan pantun hari ini. Cuba kita bandingkan. Sebelah kiri tu, cara mengajar yang biasa. Kita tahu kadang-kadang boleh jadi agak monoton, agak kaku dan terus terang mungkin sikit membosankan untuk pelajar. Akibatnya, penglibatan pelajar pun jadi rendah. Mereka rasa tak ada kaitan dengan apa yang diajar. Jadi, macam mana teknologi boleh bantu kita selesaikan masalah ni? Macam mana ia boleh tarik balik minat pelajar? Di sinilah AI masuk sebagai hero. Dengan alat macam Gamma AI, kelas yang statik tadi boleh bertukar jadi satu pengalaman yang interaktif. Ia bukan saja bantu pelajar jadi lebih kreatif dan berimajinasi, tapi ia juga mudahkan kerja guru nak sediakan bahan mengajar. Yang paling best, suasana pembelajaran jadi lebih inklusif. Semua orang rasa seronok nak join. Okey, sebelum kita pergi lebih jauh tentang impak AI ni, penting untuk kita faham dulu apa yang buat pantun ni istimewa tapi pada masa yang sama agak rumit. Kita kena pecahkan kod puitisnya dulu. Pantun ni kan ada struktur yang sangat ketat. Ada 4 baris. 2 baris pertama tu kita panggil pembayang dan 2 baris terakhir tu pula maksud. Yang paling mencabar sekali ialah skema rimanya. Mesti A-B-A-B. Peraturan inilah yang selalunya jadi penghalang besar, terutamanya untuk pelajar yang baru nak belajar atau yang bukan penutur asli. Jadi, untuk bantu atasi masalah ni, para penyelidik pun buat satu kajian. Mereka uji beberapa model AI yang berbeza, nak tengok mana satu yang paling pandai ikut peraturan pantun yang kompleks ni. Jom kita tengok perbandingan antara dua model ni. Dan hasilnya memang wow. Model yang lebih canggih, GPT-2, didapati 35.2% lebih tepat dalam menghasilkan rima yang betul berbanding model lama. Ini menunjukkan AI memang sangat berkesan untuk selesaikan bab-bab teknikal dalam penulisan pantun. Boleh kata, ia dah atasi cabaran mekanikal tu dengan mudah. Tapi, adakah setakat rima yang betul tu dah cukup? Sebenarnya, matlamat kita lebih besar daripada tu. Bukan setakat nak cipta pantun yang sempurna dari segi teknikal, tapi kita nak gali sesuatu yang lebih mendalam lagi. Inilah tujuan sebenarnya. Untuk fokus pada hikmah, maksudnya kebijaksanaan, nasihat dan nilai-nilai murni yang ada dalam pantun tu. Bila AI dah tolong uruskan benda-benda teknikal yang rumit, barulah pelajar dan guru boleh fokus sepenuhnya pada mesej, pada apa yang nak disampaikan, bukan lagi pening kepala fikir macam mana nak tulis. Proses ni sebenarnya telah mengubah cara kita belajar sastra. Cuba tengok langkah-langkah ni. Mula-mula, AI automasikan semua peraturan yang susah. Lepas tu, pelajar tak perlu lagi terikat dengan aspek mekanikal. Bila dah bebas, fokus pun beralih kepada hikmah dan makna. Dan akhirnya, ini yang paling menarik. Ia membuka ruang untuk dialog antara budaya dalam kelas, membincangkan nilai-nilai sejagat. Okey, soalan Cepu Mas. Kalau AI dah begitu pandai cipta pantun yang ikut peraturan, adakah ini bermakna kita dah tak perlukan guru atau penyair lagi? Ini soalan yang sangat penting. Sebabnya, struktur yang sempurna tak semestinya bermakna puisi itu pun sempurna kan? Di sinilah kita mula nampak di mana had kemampuan teknologi. Dan jawapannya jelas sekali tidak. Kajian yang mendapati pantun yang dihasilkan oleh AI ini selalunya rasa kosong. Ia mungkin cantik dari segi teknikal tapi tak ada nilai estetika yang mendalam, kurang faham nuansa budaya dan yang paling penting, ia tak dapat meniru kreativiti dan emosi yang datang dari pengalaman kita sebagai manusia. Pendek kata, ia ada badan tapi tak ada roh. Jadi, ini tak bermakna peranan guru tu dah tak relevan. Sebaliknya, peranan mereka berevolusi menjadi sesuatu yang jauh lebih penting. Mereka menjadi seorang juru audit budaya.
Tugas mereka bukan lagi sekadar mengajar cara menulis, tapi untuk membimbing pelajar, menilai hasil kerja AI dan jadi penjaga untuk pastikan keindahan dan keaslian budaya kita tak hilang di telan teknologi. Jadi, kita dah nampak kerjasama baru antara manusia dan AI. Sekarang, mari kita ke bahagian terakhir untuk lihat bagaimana gandingan ni boleh membentuk masa depan warisan budaya kita. Jadi, apa yang kita boleh simpulkan? Sangat jelas, AI ni bukanlah pengganti manusia, tapi ia adalah rakan kongsi yang sangat hebat. AI menjadikan warisan kita mudah untuk diakses oleh semua. Manakala guru, manusialah yang memberikannya makna, yang menjadikannya benar-benar hidup. Dan ini meninggalkan kita dengan satu persoalan untuk direnungkan. Apabila AI mampu menguasai bentuk atau struktur luaran seni kita dengan begitu sempurna, apakah sebenarnya yang ia ajar kita tentang jiwa kreativiti kita sendiri sebagai manusia? Fikir-fikirkan.